Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Hari ini kita nak bincangkan satu isu yang saya rasa semua pekebun kecil sawit pernah fikirkan. Kita kerja keras, kita jaga kebun, tapi kenapa hasil kita macam tak naik-naik? Kita tengok ladang besar, hasil dia berpuluh-puluh tan. Apa yang berbeza? Tapi soalan yang lebih penting, apa yang boleh kita buat dekat kebun kita yang sedia ada ni, sekarang juga, untuk dapat hasil lebih dan tambah pendapatan keluarga? Itu soalan yang paling penting sekali. Selalunya, bila kita cakap pasal nak naikkan hasil, orang terus fikir pasal tanam semula. Kena pakai benih barulah, klon terbaiklah. Tapi kita semua tahu, itu bukan kerja sehari dua. Makan masa, modal pun besar. Betul. Sebab itulah dalam perbincangan kita hari ini, kita tak nak fokus pada tanam semula. Sebaliknya, kita nak tengok satu sumber yang sangat menarik. Ia satu kajian besar yang dibuat ke atas hampir 1,000 pekebun kecil bebas. Walaupun kajian ni dari Indonesia, masalah dan pengajarannya saya rasa sangat kena dengan keadaan kita di Malaysia. Jadi misi kita hari ini mudah saja. Kita nak kupas kajian ni, tarik keluar beberapa langkah praktikal yang paling berkesan yang boleh anda cuba di kebun esok untuk tutup jurang hasil dan, senang cerita, letak lebih banyak duit dalam poket. Jom kita mulakan. Mungkin boleh terangkan dulu, apa sebenarnya maksud jurang hasil ni? Perbezaan antara dua nombor. Nombor pertama, hasil sebenar yang anda dapat sekarang. Katalah 15 tan sehektar setahun. Nombor kedua pula ialah potensi hasil yang kebun anda sepatutnya boleh capai berdasarkan cuaca dan tanah di kawasan anda. Jadi, jurang antara dua nombor inilah yang kita panggil jurang hasil. Ia hasil yang terlepas, duit yang sepatutnya jadi milik kita, tapi hilang macam tu saja. Dan kajian yang kita rujuk ni, dia ada jawapan tentang berapa besar jurang ni kan? Dan ini yang agak mengejutkan. Kajian ni tunjuk, secara purata, pekebun kecil hanya dapat 42% saja dari potensi sebenar. Ya, 42%. Maksudnya, lebih separuh hasil hilang. Boleh kita perincikan sikit angka-angka tu? Boleh. Menurut kajian ni, potensi hasil yang boleh dicapai atau yield ni secara puratanya ialah 33.4 tan sehektar setahun. 33 tan? Ya. Dan kena ingat, ini bukan angka angan-angan. Angka ni disahkan dengan membandingkan hasil sebenar ladang-ladang terbaik di kawasan yang sama. Jadi, ia satu sasaran yang realistik. Okey, potensi 33.4 tan. Itu memang angka idaman lah. Tapi, berapa hasil sebenar yang pekebun dalam kajian ni dapat? Hasil sebenar mereka secara puratanya hanyalah 13.9 tan sehektar setahun. 13.9. Betul. Jadi, bila kita tolak, jurang hasil yang boleh kita tutup adalah sekitar 19.5 tan sehektar. Sekejap. 19.5 tan. Itu bukan sikit tu. Kalau kita kira harga sawit, katalah RM500 satu tan. Itu dah dekat 10,000 tambahan untuk setiap hektar. Betul. Kalau ada 4 hektar, dah dekat 40,000 setahun. Itu boleh ubah hidup tu. Jadi, persoalan paling besar sekarang, ke mana perginya 19.5 tan hasil ni? Kenapa kita tak dapat kutip? Adakah sebab kita guna benih cap ayam? Itu selalunya andaian pertama orang. Mesti salah benih. Dan memang tak dinafikan benih tenera yang sesah tu jauh lebih baik. Tapi, penemuan paling utama kajian ni ialah punca terbesar jurang hasil ni bukanlah bahan tanaman semata-mata. Bukan benih. Jadi apa dia? Ia adalah amalan agronomi. Amalan agronomi. Maksudnya, cara kita urus kebun setiap hari lah, kan? Tepat sekali. Cara kita baja, cara kita tuai, perkara-perkara yang kita buat berulang kali. Jadi, adakah kajian ni maksudkan perkara-perkara kecil yang kita mungkin pandang remeh ni sebenarnya lagi penting dari jenis benih yang kita tanam 20 tahun lepas? Untuk kebun yang sedia ada, jawapannya adalah ya. Sangat penting. Kajian ni kenal pasti ada 4 amalan pengurusan yang kalau kita perbaiki, impaknya pada hasil sangatlah besar. Okey. Dan berita baiknya, kita boleh mula ubah benda ni esok. Tak payah tunggu 25 tahun untuk tanam semula. Ini yang kita nak dengar. Okey, jom kita masuk bahagian paling penting. Apakah 4 amalan tu? Kita mula dengan yang pertama. Saya agak mesti pasal makanan pokok.
pembajaan. Tepat sekali. Pengurusan nutrien adalah nombor 1. Masalahnya ada 2. Sama ada tak cukup baja atau jenis baja yang tak seimbang. Kajian ni dapati, kebun-kebun yang konsisten dapat hasil tinggi semuanya guna lebih banyak baja nitrogen, fosforus dan terutamanya kalium atau K. Kalium. Selalu kita dengar pasal nitrogen, NPK kan? Tapi kalium ni, kenapa ia begitu penting? Begini, nitrogen tu penting untuk bagi pokok nampak hijau, subur. Tapi buah yang kita nak jual, kalium inilah nutrien utama untuk besarkan tandan dan tambahkan berat buah. Oh, okey. Cuba bayangkan macam ni, nitrogen tu macam bagi tenaga untuk orang bina badan berlatih. Bagi badan dia besar, sasar. Tapi kalium ni pula, dia macam protein shake yang dia minum untuk bina otot, untuk hasilkan bisi yang padu tu. Haha, analogi yang bagus tu. Tanpa kalium yang cukup, pokok kita mungkin nampak subur tapi hasilnya tak seberapa. Macam orang sasar tapi tak ada otot. Faham. Jadi tindakan untuk pekebun, jangan kedekut dengan baja. Terutamanya yang kaya dengan kalium. Okey, lepas kita dah bagi pokok makan, apa langkah kedua? Langkah kedua ialah kekerapan menuai. Ini satu lagi isu besar. Kajian ini dapati purata selang masa menuai di kalangan pekebun adalah 19 hari. Ada yang lagi teruk sampai 25 hari. Malah sebulan sekali baru pusing tuai. Ini isu biasa. Kadang-kadang kita tunggu buah banyak sikit, baru rasa berbaloi panggil luri. Atau susah nak cari pekerja tuai. Tapi apa kesannya kalau kita tunggu lama sangat? Betul ke kita rugi hasil? Sangat rugi. Data kajian ni sangat jelas. Pusingan menuai yang lebih pendek, antara 10 ke 15 hari. 10 ke 15 hari? Ya, secara konsisten memberi hasil yang lebih tinggi. Sebab utamanya, buah lerai. Buah lerai. Bila kita tunggu lama sangat, buah yang masak ranum akan gugur sendiri. Buah lerai inilah yang kandungan minyaknya paling tinggi. Kalau kita biar atas tanah, ia macam kita biarkan duit shilling emas bertaburan dan kita tak kutip. Okey, 10 ke 15 hari. Ini mungkin akan gandakan kos upah menuai bagi pekebun yang biasa buat sebulan sekali. Macam mana kita nak justifikasikan kos tambahan tu? Itu soalan yang bagus. Kena ubah cara fikir kita. Jangan lihat ia sebagai kos, tapi sebagai pelaburan. Mungkin bulan pertama, kedua, upah meningkat, tapi hasil belum naik mendadak. Tapi bila amalan ini diteruskan, kesihatan pokok jadi lebih baik, pengeluaran buah lebih konsisten, dan menjelang hujung tahun, jumlah tan yang anda jual akan jauh lebih tinggi. Peningkatan hasil tu akan lebih dari cukup untuk tampung kos upah tambahan tadi. Baik, jadi kita dah bagi pokok makan, kita dah kutip hasilnya dengan betul. Tapi saya rasa ada satu pencuri senyap dalam kebun yang boleh curi semua nutrien tu sebelum sampai ke pokok. Kita cakap pasal rumpai kan? Tepat sekali. Amalan ketiga, yang nampak remeh tapi impaknya dahsyat, ialah kawalan rumpai. Kajian ni jumpa sesuatu yang membimbangkan. Apa dia? 80% daripada kebun yang dikaji ada masalah rumpai yang serius. 80%. Kenapa ia begitu kritikal? Setakat semak sikit-sikit, takkan jejaskan hasil sampai macam tu sekali. Fikirkan macam ni. Anda dah belanja ratusan, mungkin ribuan ringgit untuk beli baja berkualiti. Anda tabur baja tu di keliling pokok sawit. Ya. Dengan harapan pokok anda akan makan dan jadi sihat. Tapi, kalau bulatan pokok tu penuh dengan rumpai, apa jadi? Anda sebenarnya tengah buat kenduri besar untuk rumpai. Betul juga tu. Separuh dari baja mahal yang anda beli tu, rumpai yang makan dulu. Pokok sawit anda cuma dapat sisa-sisa. Jadi kita bayar untuk bagi makan rumpai. Bila sebut macam tu, baru terasa ruginya. Ia bukan soal kebun nampak semak ke cantik, tapi soal pembaziran duit baja. Betul, ia pembaziran langsung. Setiap ringgit untuk baja, anda kena pastikan ia sampai ke sasaran, iaitu akar pokok sawit. Jadi, jaga kebersihan bulatan pokok dan lorong tuai. Ini bukan kerja kosmetik, ini amalan ekonomi yang bijak. Sangat jelas. Okey, baja, kekerapan menuai, kawalan rumpai. Apa amalan keempat dan terakhir? Yang terakhir ialah cantasan pelepah atau pruning. Isu kat sini ialah mencari keseimbangan.
Kajian dapati kebanyakan kebun jatuh ke dalam dua kategori ekstrim, sama ada terlalu banyak pelepah dibuang, overpruned. Atau terlalu banyak pelepah disimpan, underprune. Tepat. Apa tanda paling jelas yang pekebun boleh tengok untuk tahu kebun dia jatuh kategori mana? Tanda paling mudah untuk overpruning ni, pokok nampak macam lidi. Kurus je ke atas, buah terdedah terus pada matahari. Ini boleh buat buah terbakar, kualiti pun jatuh. Pokok tu hilang dapur dia. Betul, hilang dapur untuk fotosintesis. Tanda underpruning pula, pokok nampak macam semak. Pelepah bawah tu terkules sampai ke tanah, susah nak menuai, susah nak kutip buah lerai. Buah pun mungkin tersorok kan? Ya, terlepas pandang. Dan pokok membazir tenaga jaga pelepah tua yang dah tak produktif. Jadi, macam mana nak cari keseimbangan yang betul tu? Amalan yang disyorkan, buat cantasan secara berkala, biasanya 2 kali setahun. Buang pelepah yang dah tua, kering atau patah. Pastikan bilangan pelepah yang tinggal pada pokok tu optimum. Selalunya sekitar 48 hingga 56 pelepah untuk pokok matang. Ini bagi pokok ada dapur yang cukup, tapi pada masa sama dia tumpukan tenaga untuk hasilkan buah, bukan jaga daun yang tak perlu. Okey. 4 perkara ni sangat logik dan praktikal. Baja seimbang, tuai lebih kerap, kebun bersih, cantasan betul. Tapi, sekarang kita sampai ke soalan paling besar. Saya dah boleh dengar apa pekebun kita fikirkan. Ini semua bunyi macam kerja lebih, duit pun lebih keluar. Baja mahal, upah tuai naik, semua ni kos. Macam mana kami nak yakin untung bersih kami akan naik, bukan makin kurang? Inilah persoalan terasnya. Dan kajian ni ada jawapan yang sangat meyakinkan. Jawapannya, ya, ia bukan sekadar berbaloi, ia sangat-sangat menguntungkan. Para penyelidik buat analisis ekonomi dan dapati ada hubungan yang sangat kuat dan positif antara peningkatan hasil dengan keuntungan bersih. Tunggu sekejap. Ini macam tak masuk akal sikit. Jadi pekebun yang belanja lebih banyak duit untuk kos pengeluaran, akhirnya dapat untung bersih lagi tinggi. Ini betul-betul lawan logik jimat cermat yang biasa kita dengar. Betul. Mari kita guna satu contoh mudah. Katalah ada 2 pekebun, Pak Ali dan Pak Abu. Okey, Pak Ali nak jimat, dia kurangkan baja, dia tuai sebulan sekali, kos pengeluaran dia mungkin RM3,000 setahun. Hasil dia dapat 14 tan. Dengan harga RM500 setan, pendapatan dia RM7,000. Jadi untung bersih dia RM7,000 tolak RM3,000. Sama dengan RM4,000. okey, logik. Kurang belanja, untung RM4,000. Sekarang kita tengok Pak Abu. Dia ikut amalan yang kita bincangkan tadi. Dia belanja lebih untuk baja kalium, dia upah orang tuai 2 minggu sekali. Kos dia lebih tinggi, mungkin RM4,500 setahun. RM1,500 lebih mahal dari Pak Ali. Ya, tapi sebab amalan dia bagus, hasil dia bukan 14 tan. Hasil dia 24 tan. Wah, 10 tan beza. Dengan harga yang sama, pendapatan dia jadi RM22,000. Jadi, untung bersih dia RM22,000 tolak RM4,500 sama dengan RM7,500. RM7,500. Walaupun Pak Abu belanja RM1,500 lebih banyak, untung bersih dia hampir 2 kali ganda dari Pak Ali. Tepat sekali. Inilah penemuan utama kajian ini. Jangan takut untuk melabur dalam kebun anda. Perbelanjaan untuk baja dan upah bukanlah kos hangus. Ia adalah pelaburan yang akan beri pulangan berkali ganda. Mentaliti jimat kos dengan kurangkan input ni adalah satu perangkap. Perangkap yang buat ramai pekebun kekal dalam kitaran hasil rendah. Betul. Kita perlu beralih kepada mentaliti pelaburan pintar. Ini satu anjakan pemikiran yang sangat penting. Jadi pengajarannya, kena berani keluar modal sikit untuk dapat untung yang lebih besar. Baiklah. Secara ringkasnya, kita dah kupas 4 kunci utama untuk buka potensi kebun anda yang sedia ada. Pembajaan, kekerapan menuai, kawalan rumpai dan cantasan. Ya. Dan sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan satu lagi penemuan dari kajian ini untuk anda fikirkan. Sesuatu yang agak mengejutkan. Silakan. Kajian ini dapati jurang hasil adalah yang paling besar pada pokok-pokok yang masih muda, iaitu dalam lingkungan umur 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun. Betul, ini adalah fasa remaja pokok. Waktu di mana ia sepatutnya paling subur, paling bertenaga dan berada di puncak pengeluarannya. Maksudnya pada waktu pokok paling berpotensi untuk bagi kita hasil lumayan, pada waktu itulah kita paling banyak rugi. Itu satu ironi yang menyedihkan.
Tepat sekali. Ia seumpama kita ada pelari pecut bertaraf dunia, tapi masa dia di puncak prestasi, kita cuma suruh dia berjalan santai. Kita telah sia-siakan potensi terbesarnya. Jadi, ini membawa kepada satu soalan untuk masa depan. Walaupun kita dah bincang apa yang boleh anda buat hari ini, cuba fikirkan tentang generasi pokok anda yang seterusnya. Bila tiba masa untuk tanam semula, betapa pentingnya untuk kita pastikan pengurusan adalah yang terbaik sejak dari hari pertama ia mula berbuah. Kajian ini seolah-olah memberitahu kita bahawa kehilangan peluang pada waktu puncak pengeluaran itu adalah satu kerugian yang tidak akan boleh diganti semula. Saku peringatan yang sangat menusuk kalbu. Peluang yang terlepas masa zaman kegemilangan pokok tak akan kembali lagi. Jadi, perancangan untuk pusingan tanaman seterusnya perlu dimulakan dari sekarang dengan ilmu yang betul. Terima kasih banyak atas semua pandangan ini. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.